Kalau pada peringkat pertama, ilmu yakin hanya pada zahirnya sahaja. Ainul yakin adalah melibatkan penyaksian tanda-tanda Allah pada dirinya dan alamnya, pada gerak-gerinya, pada perbuatannya. Ungkapan sufi pada alam wahdah ni, aku melihat Allah dengan dalam segala sesuatu. Pada ungkapan pada alam ungkapannya adalah aku tahu bahawa Allah itu ada. Itu pada ilmu yakin. Ungkapannya aku melihat Allah dalam segala sesuatu itu disebut ainul yakin. Itu yakin berdasarkan pada penyaksian mata. Ada kalamnya ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullah ma'ah wa ra'aitullah qabliyah wa ra'aitullah ba'diyah wa ra'aitullah fi'ih. Artinya ma ra'aitu syai'a illa, tidak aku lihat segala sesuatu kecuali, wa ra'aitullah, kecuali nampak bagiku Allah bersertanya, ma'ah bersertanya, wa ra'aitullah qabliyah sebelumnya, wa ra'aitullah ba'diyah selepasnya, wa ra'aitullah fi'ih di dalamnya. Ma ra'aitu syai'a illa, tidak aku lihat segala sesuatu kecuali, illa kecuali, wa ra'aitullah yang nampak bagiku adalah Allah menyertainya, ma'ah menyertainya, wa ra'aitullah qabliyah sebelumnya, wa ra'aitullah ba'diyah selepasnya, wa ra'aitullah fi'ih di dalamnya. Jadi ma'ah besertanya, qabliyah sebelumnya, ba'diyah selepasnya, fi'ih di dalamnya. Jadi ungkapan sufi dalam peringkat alam wahdah ataupun pentajalian asma dan sifat ni, ataupun dalam peringkat ainul yakin ini, aku melihat Allah dalam segala sesuatu, fi'ih di dalam segala sesuatu. Zahirnya masih beramal, tetapi hatinya sudah mula merasakan makna la ilaha illallah secara hidup. Ini adalah pada peringkat ainul yakin, atau pada peringkat alam wahdah, ataupun pada peringkat alam pentajalian asma dan sifat. Pada masa ni zahirnya ia masih lagi beramal, zahirnya badan tubuh jasadnya masih lagi beramal, hatinya pun sudah mula merasakan makna dalam amal itu, la ilaha illallah, tiada yang wujud melainkan Allah secara hidup di dalam hatinya. Alam ketiga iaitu alam wahadiyah. Wahadiyah ni adalah pentajalian af'al dan hakikat. Tajalli af'al dan hakikat itu iaitu pada di sini adalah pada perjalanan syariat tarekat hakikat, iaitu menuju hakul yakin. Tingkat di sini ada pada tingkat hakikat ataupun yakin adalah pada tingkat yang ketiga selepas pertama itu ilmu yakin, kedua ainul yakin, ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin adalah peringkat hakikat. Peringkat pertama melibatkan hati, ilmu yakin. Kedua, ainul yakin melibatkan qalbu. Ketiga, melibatkan peringkat hakikat, iaitu melibatkan ruh. Qalbu ada peringkat tarikat. Syariat, peringkat tarikat. Syariat adalah hati, peringkat tarikat adalah qalbu, hakikat adalah ruh. Mana di alam pertama